Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pembentangan ini akan menjelaskan tentang skandal One Malaysia Development Berhad atau skandal 1MDB. Skandal 1MDB dikenal pasti sebagai antara kes penyelewengan kewangan yang terbesar dalam sejarah Malaysia dan telah memberi kesan yang besar terhadap sistem tadbir urus negara selain melibatkan penggunaan dana awam dalam jumlah yang sangat besar. Datuk Seri Najib Razak merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 dan juga Menteri Kewangan ketika skandal ini berlaku. Kedudukan beliau sebagai pemimpin tertinggi negara menjadikan setiap urusan kewangan yang melibatkan dirinya tertakluk kepada tahap ketulusan dan accountability yang tinggi. Siasatan tertumpu kepada pembukaan akaun bank pribadi beliau serta kemasukan sejumlah wang yang sangat besar melalui beberapa transaksi. Walaupun pembukaan akaun bank pribadi bukanlah satu kesalahan dalam sistem perbankan, namun jumlah yang tidak sepadan dengan pendapatan rasmi seorang penjawat awam telah menimbulkan persoalan berkaitan sumber dana, ketelusan dan kemungkinan konflik yang berlaku dalam sistem pengurusan kewangan negara. Siasatan awal kemudiannya mendapati bahawa sumber dana yang dimasukkan ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak mempunyai kaitan sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan entiti yang berkaitan dengan 1MDB. Aliran dana ini melibatkan struktur kewangan yang kompleks termasuk penggunaan syarikat luar pesisir dan akaun perantara. Kaedah sedemikian lazim digunakan untuk menukarkan pengusahaan, sumber asli wang dan sering dikaitkan dengan aktiviti pengubahan wang haram. Penglibatan institusi kewangan tempatan dan antarabangsa turut menimbulkan persoalan mengenai keberkesanan pematuhan terhadap Undang-Undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Dari segi penggunaan wang pula, tiada bukti jelas menunjukkan bahawa dana tersebut digunakan bagi kepentingan awam atau tujuan rasmi kerajaan. Kaedah ini menimbulkan persoalan serius berkaitan amanah, integriti serta accountability seorang pemimpin terhadap rakyat. Kes 1MDB secara keseluruhan dilihat secara satu pengajaran penting mengenai keperluan, ketelusan dan tadbir urus yang baik dalam pentadbiran negara. Punca utama pelibatan Najib Razak dalam kes 1MDB adalah disebabkan jawatan dan kuasa besar yang dipegang oleh beliau. Semasa dana 1MDB ditubuhkan, beliau bukan sahaja berperanan sebagai Perdana Menteri, malah beliau juga turut memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan Malaysia. Selain itu, beliau juga merupakan pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB. Kedudukan ini memberinya kuasa mutlak dalam membentuk keputusan penting berkaitan pengurusan, pinjaman dan pelaburan dana tersebut. Dengan kuasa yang begitu besar, segala keputusan kewangan yang dibuat oleh 1MDB berada di bawah pengetahuan dan kelulusan beliau. Oleh itu, beliau tidak boleh melepaskan diri daripada tanggungjawab apabila berlaku penyelewengan dana. Antara kesalahan yang lain dalam skandal 1MDB ialah penyelewengan dana awam yang melibatkan wang rakyat dalam jumlah yang sangat besar. Dana yang diperoleh melalui pinjaman dan pelaburan sepatutnya digunakan untuk tujuan pembangunan negara dan kepentingan rakyat. Namun, wang tersebut telah disalahgunakan dan dipindahkan ke akaun individu serta syarikat luar negara tanpa kebenaran yang jelas. Keadaan ini menunjukkan kelemahan yang ketara dalam pengurusan kewangan 1MDB. Banyak pelaburan yang dijalankan tidak memberi pulangan seperti yang dirancang. Malah ada dana yang gagal dikesan. Kesan penyelewengan ini bukan sahaja dirasai oleh kerajaan tetapi turut memberi kesan kepada rakyat. Beban hutang negara meningkat dan peruntukan untuk sektor penting seperti pendidikan, kesihatan dan kebajikan terjejas. Kesan-kesan skandal 1MDB. Skandal 1MDB telah memberi kesan yang sangat besar terhadap ekonomi dan kewangan negara. Antara kesan utama ialah peningkatan hutang negara apabila kerajaan terpaksa mengambil alih dan membayar hutang 1MDB yang bernilai 2 bilion ringgit. Keadaan ini menyebabkan perbelanjaan kerajaan menjadi terhad kerana sebahagian besar dana digunakan untuk membayar hutang.
berbanding membiayai sektor penting seperti pendidikan, kesihatan dan pembangunan rakyat. Selain itu, tekanan keuangan ini turut memberikan kesan tidak langsung kepada rakyat melalui kenaikan kos sara hidup. Secara keseluruhannya, skandal 1MDB telah melemahkan kestabilan ekonomi negara dan membebankan kewangan kerajaan. Selain memberi kesan kepada ekonomi, skandal 1MDB juga memberi impak besar terhadap politik dan imej negara. Kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan negara semakin merosot bila skandal ini melibatkan tokoh penting dalam negara. Di peringkat antarabangsa, reputasi Malaysia turut terjejas apabila skandal 1MDB menjadi perhatian media dan pihak berkuasa luar negara. Hal ini menyebabkan imej negara tercalar kerana Malaysia merupakan negara yang berintegriti. Menurut dalam usaha pemulihan aset, SPRM kini sedang membawa pulang 12 karya seni berharga, termasuk lukisan Picasso yang bernilai RM122 juta ringgit. Sementara itu, tumpuan kini terarah kepada 26 Disember ini, iaitu bagi keputusan akhir melibatkan bekas kes Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Kesimpulannya, skandal 1MDB bukan sahaja menjejaskan ekonomi, malah merosakkan kepercayaan rakyat dan nama baik negara di mata dunia. Bayangkan sebuah dana yang sepatutnya digunakan untuk membina ekonomi negara telah diselewengkan untuk kepentingan peribadi. Hari ini kita akan bincangkan salah satu skandal kewangan terbesar di Malaysia, iaitu 1MDB. Jadi, hari ini saya akan menceritakan tentang watak utama, iaitu Loh Teck Jo atau dikenali sebagai Jolo. Walaupun beliau tidak memegang sebarang jawatan rasmi dalam kerajaan, beliau adalah dalang utama dalam transaksi kewangan ini. Jadi, antara tahun 2009 hingga 2014, berbilion ringgit hasil jualan bond telah diselewengkan melalui rangkaian syarikat Shell untuk membiayai gaya hidup mewah, hartanah di luar negara dan juga membiayai sebuah filem Hollywood. Namun, Jolo tidak bersendirian. Skandal ini turut melibatkan tokoh-tokoh berprofil tinggi sebagai contoh Najib Tun Razak dan juga Nik Faisal Arif. Institusi antarabangsa juga terlibat dalam skandal 1MDB ini. Sebagai contoh, Bank Goldman Sachs yang akhirnya mengaku bersalah serta membayar pampasan berbilion dolar kepada Malaysia akibat manipulasi kewangan ini. Jadi saya akan memindahkan pembicaraan kepada Encik Syamil. Skandal 1MDB adalah krisis global di mana dana rakyat diseleweng secara sistematik demi kepentingan peribadi. Seperti yang kita tahu, Najib Razak sebagai Perdana Menteri menggunakan kuasanya untuk meluluskan pinjaman berbilion ringgit dan didapati bersalah menyelewengkan sebanyak RM42 juta dana SRC International ke akaun peribadinya bagi membiayai perbelanjaan mewah dan kad kredit. Rosmah Mansur pula menggunakan pengaruhnya untuk meminta suapan jutaan ringgit, termasuk kes solar sekolah Sarawak di mana wang dihantar dalam beg galas serta dikaitkan dengan pembelian luar negara luar biasa 12,000 garangan mewah menerusi dana yang diseleweng. Kesannya, pengkhianatan amanah ini akhirnya meruntuhkan kerajaan pada 2018 dan mengheret mereka ke penjara, mencatatkan sejarah sebagai kes rasuah paling besar dalam naratif politik negara. Kes 1 Malaysia Development Berhad atau 1MDB merupakan salah satu skandal kewangan terbesar dalam sejarah Malaysia yang melibatkan penyelewengan dana awam. Skandal ini telah memberi kesan besar terhadap ekonomi negara serta menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan. Oleh yang demikian, terdapat pelbagai pengajaran penting yang boleh diambil daripada kes ini. Salah satu pengajaran tersebut daripada skandal 1MDB ialah kelemahan dalam tadbir urus.
Sistem semak dan imbang yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan keputusan kewangan dibuat tanpa pemantauan yang berkesan. Keadaan ini telah membuka ruang kepada salah guna kuasa serta penyelewengan dana awam dalam skala yang besar. Selain itu, kes 1MDB juga menunjukkan kepentingan ketulusan dalam pengurusan kewangan. Kekurangan pendedahan maklumat kewangan menyebabkan rakyat sukar mengetahui kedudukan sebenar kewangan syarikat tersebut. Ketulusan amatlah penting bagi memastikan dana awam digunakan dengan yang betul, berhemah dan mengikuti kepentingan rakyat. Pengajaran seterusnya daripada kes 1MDB ialah kepentingan penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan bebas. Kelewatan dalam mengambil tindakan undang-undang menunjukkan bahawa kelemahan penguatkuasaan boleh membolehkan jenayah kewangan berlaku dalam tempoh yang panjang dan tanpa tindakan segera. Dalam masa yang sama, peranan media dan masyarakat sivil amat penting dalam membongkar skandal 1MDB. Pendedahan oleh pihak media telah membantu meningkatkan kesedaran orang ramai serta memberi tekanan agar siasatan dijalankan dengan lebih telus dan adil. Kes ini juga menekankan kepentingan integriti dalam kepimpinan. Pemimpin yang berintegriti seharusnya mengurus dana awam dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Kegagalan menjaga etika dan integriti kepimpinan bukan sahaja merosakkan imej negara, malah memberi kesan negatif kepada kehidupan rakyat. Sebagai kesimpulan, skandal 1MDB memberi pengajaran besar kepada Malaysia. Tabik urus yang baik, ketulusan wang, penguatkuasaan undang-undang yang tegas serta integriti kepimpinan perlu diperkukuhkan. Sekian saja daripada kami.